Mari kita sama-sama lihat proses pembakaran sosis daripada awal permulaan hidupnya api sehinggalah masuk ke perut isinya. Sehinggalah kita memadamkan api ini semula. Nantikan. Ada banyak kayu-kayu tu. Dia tak terbakar ke? Ada lagi ke bawah. Hari ni kita akan buat apa? Baiklah, insyaAllah hari ini kita akan memasak sosis di dalam program masakan rimba. Memasak rimba menggunakan kayu api. Okay, hari ni kita buat apa? Okay, hari ni kita akan buat masakan rimba, di mana kita ada bawa sosis, kita masak sosis tu dan kita akan makan sama-sama. Bakar menggunakan kayu api dan daun kering. So, apakah hasilnya? Nantikan. Dia punya apa ni? Tuhan kat belakang banyak je. Ada banyak sini. Sosis bakar. Lauk sahur. Sahur Baiklah, inilah hasil daripada masakan rimba kita hari ini ya. Betul.
Okay. Nak try. Nak try adakah rasanya pergi tak pergi kan. Apa-apa kita telan je dulu. Okay. Okay Amal. Wah. Bismillah. Okey baik. Bismillah. Saya suap dulu untuk orang yang pertama. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik guys. Bismillah. Rasanya enak. Aku bagi dengan okey sikit lah. Sekejap. Sedap kan? Kita cuba hilangkan kesan kita Baru ni masih kuat ke? Yo, sekarang ini kita Bah. Hentikan. kita korekkan lubang.